Baru-baru ini, Rina berkongsi Kate bersedia menjalani ibadat puasa. Tambahan abang dan kakaknya sudah memeluk agama Islam. Selain itu, setia menemani ke mana sahaja kekasihnya berada. Hubungan cinta antara pelakon Rina Diana dan Kate Foot dilihat semakin utuh. Namun pasangan yang mula akrab selepas berganding dalam drama Salju Rindu di Bumi Auckland, siaran tonton ini belum merancang menamatkan zaman solo dalam waktu terdekat. Rina atau nama sebenar Nur Kamarina Rina Zuriel, 28 tahun, berjanji tidak sesekali berahsia jika masa sudah tiba untuk disatukan dengan Kate. Dalam masa yang sama, berkongsi mengenai pengisian Ramadan, Rina mahu menembus masa yang hilang bersama keluarga. Mungkin sibuk pada awal puasa, Rina mahu memperuntukkan akhir Ramadan untuk bersama yang tercinta. Katanya, Kate sudah bersedia untuk menjalani ibadah puasa. Tambahnya, berpuasa bukanlah sesuatu yang baharu buat Kate kerana abang dan kakaknya sudah memeluk agama Islam. Mengenai penampilannya dalam drama Bida'ah, Rina mengaku agak takut membawa naskah berat berkisah ajaran sesat. Bagaimanapun, Rina percaya dengan skrip ditulis Irma Fatimah paling mencabar. Mereka tidak boleh menukar dialog dengan sesuka hati. Jelasnya seronok walaupun agak berat, paling bermakna apabila dapat berganding dengan pelakon hebat seperti Faizal Hussein yang tidak lokek berkongsi ilmu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Rina terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.